Jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share. Right on Eliza Dawn. Okay, Assalamualaikum. Right on Eliza Dawn. Okay guys, macam biasalah, dah habis syuting kan, kita orang akan berehat balik kampung. Kampung tu di Thailand lah. Okay, sebelum nak memulakan perjalanan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqarrin wa inna ila rabbina munqalibun. Ya Allah, imankan dirinya akan daripada segala malapetaka bencana musibah, kemenangan daripada segala musibah. Amin. Daripada Thai Pancet, semoga kami selamat sampai ke destinasi dan semoga perjalanan kami sentiasa di bawah lindungan dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Dan lindungilah mataku daripada melihat yang bukan-bukan, ya Allah. Belum pergi lagi nak lihat bukan-bukan pula. Hanya untuk melihat kecantikan isteri saya. Okay guys, zaman muda-mudi pergi Tomorrowland. Let's go, kita ke Thailand. Rawang. Okay. Selalunya kita akan isi minyak terus 2 motor. Tu dia. Untuk abang dia rasa mahal lah. Saya rasa tak mahal lah. Sebab yang bayar abang. Okay. Jadi untuk abang dia rasa mahal. Sampai je kat tempat minyak, kita kena pijak. Suami masuk je dulu, kita terus duduk belakang dia. Okay. Jadi nak tak nak, kita kena tempat minyak tempat dia dengan kita lah. Okay, sayang okay ke sayang? Tempat minyak tu ai? Ya, saya kan? nak duduk sekali. Ya. Selalunya daripada Rawang kita akan seafood dan next sedikit dekat Juruah. Okey. Isi minyak untuk motor belakang tu macam terpaksa je? Ke okey? Kita harus utamakan dari presiden. Okey guys, kita nak menuju ke border. Guys, nak bagi tahu, bila umur makin meningkat ni banyak lupa lah. Cuba tengok apa yang lain dekat abang. Apa yang lain tu? Nampak? Tu. Sebelah ada bila? Dia tak pakai ni. Jadi dia bawa lah motor sebelah panjang balik kampung. Tengok angkat tangan sikit tunjuk tangan. Cun. So kita tunggu apa? Hujan reda. So kita bergerak balik. Okay? Sayang? Okay, hai. Hujan basah tapi beg kita orang beg kalis air. Okay, itulah dia basah. So kita nak kena buang air. Okay guys, Alhamdulillah kita dah lepas border. Semua jadi mudah sebabnya kita orang ni memang setia dengan ANF. Okey, sebelum memulakan perjalanan, kita perlu mendapatkan perlindungan insurans yang lengkap, iaitu dengan ANF. Kita perlu ada compulsory insurance, voluntary, essential 101 dan juga travel insurance, okey? Yeah, alright. So tak perlu nak risau, anda kata kalau terjadi apa-apa, hanya one call saja. Tim ANF berada di mana-mana. Right. Alright, jom kita teruskan perjalanan. Perjalanan jauh tak kurasa. Okay, kita sekarang di 7-Eleven. Okay, kita kat PTT 7-Eleven. Saya kalau ambil telur separuh masak. Abang punya dia akan makan telur rebus yang penuh punya. Okay, kita nak share dengan korang.
Ni yang dah tahu mungkin dah tahulah, tapi saya bagi tahu yang mungkin baru nak tahu kan. Kat sini memang dia tulis halal. Okey, dia memang tulis halal. Ni roti yang 3 segi ni memang dia tulis halal. Okey, tapi korang kena tengok juga sebab tempat panas dia tu dia menggunakan tempat panas yang sama. Kejap ni nampak ni tempat pork ni pork kan. Ini halal. Okey. So kalau dia panaskan adalah tempat yang sama. Jadi kita kena fikir sendirilah. Ada orang yang mungkin tapi kami cuba elakkan lah kita makan telur. So dia ada nasi-nasi yang halal tu. Tu semua orang dah tahulah. Okay, saya nak tunjuk kat korang. Kejap. Mana tak ada lah kat sini rasanya. Kejap. Dia ada halal mochi. Guys, ini saya punya favourite. Halal mochi. Ni sedap. Sedap teramat. Sedap. A'udzubillah. Lepas tu abang dia akan ambil sayang air abang. Ya. Sekejap bukan? Ya. Itu dia. Ni abang akan minum air ni lah untuk tenaga. Tanpa meja dengan minum susu meja ni kita boleh mendaki Gunung Fuji. Tak ada kena-mengena. Okay, dia halal. Abang kalau masuk kita balik kampung kita panggil balik kampung. Kalau balik kampung masuk Thailand ni abang ambil peluang lah minum manis-manis banyak. Let's go. Ni dia mochi tersedap. Tadi dah tunjuk halal kan. Dalam dia ni mochi kunafa. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Dalam dia anak-anak budak-budak yang suka mochi tersedap macam ni. Abang pun suka. Okay. So Allah makan telur yang Ya. Aku kenyang makan telur je kenyang sebab ada tengok muka baby. Cuma yang tak boleh tengok waktu Elizad baby bangun tidur je. Seram. Guys. Kau ni lah. Bangun tidur jangan ke abang tengok muka saya seram. Saya tengok muka saya pun seram. Okay? Kita nak meneruskan perjalanan, okey? Cuaca cantik alhamdulillah. Tadi mendung. Cuba korang tengok motor saya ni kemek ni. Nampak? Kan? Kemek ni yang. Kenapa? Motor kemek. Motor air. Kau tu you ni. Kimi. Yalah Kimi lah. You salah parking kan motor air. Motor saya kemek. Abang macam tahu jawapan dia. Jadi kita tunggulah sampai kat hotel dia nak cakap apa. Okey. Dia kena tahan polis. Elok-elok kena tahan sebab speed limit. Lepas tu Sekarang jadi kawan. dia jadi kawan. Ada resort. Ada resort. Itu dekat Patalong. Jadi Patalong. orang Malaysia kalau nak pergi Patalong, pergi resort Chai Resort. Patalong Camping Patalong Camping Resort. Okay guys, kita kena tahan polis guys. Itulah bila dapat polis slow lah. Baby pun nak speed juga. Aduh. I tak perasan. Abang lah laju. Aduh. Tapi Jujur, jadi polis tapi tu. akhirnya jadi kawan Jadi kawan. Alhamdulillah guys. Itu tempat polis tu. So next time itu dia kata itu tempat polis. So kalau nak pergi resort dia masuk dalam ni. Okay, resort dia ada tempat camping. Itulah bawa laju buat apa? Itulah laju. Nampak polis Alhamdulillah lepas. laju dia. Okay. Railway, kereta api. Tadi baru lepas nak kena saman.
Sayang lah bawa laju. Itulah baby bawa laju. Laju. Takutnya bila lambat boleh kita slow. Dia lagi laju guys. Tak tahu tu Dia boleh. dah berdebar tau. Okey ke tak okey? Okey. Okey ke? Boleh pakai saman ke? Supaya tak kena saman. Tapi sebab jadi kawan. Saman jadi kawan polis tu. Saman tak kena saman. Kalau kena kalau kena saman, Habis duit maknya. tak dapat isi minyak belakang dia nya, bayar sendiri. Kita jumpa Pak Cik dekat Nakon Sitamarat. Pak Cik cakap umur 69, bawa basikal. Baru Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan Imam. Umur Nakon. Umur di apa Tuban? Umur. Umur 63. 63. Isteri berapa? Nasihat? Isteri berapa? Isteri berapa awak? Isteri seorang. Isteri seorang. Satu ni. orang. Anak 10 orang. Allah, Masya Allah. Kita tak ada, boleh doakan kita ada anak. Ya Allah. Angkat guys. Ya Allah. Nah, Allah Taala berikanlah anak zuriat. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat jalan. Okey, je Selamat baik. jalan, Cik. Solat ya. Okey, solat dulu. Assalamualaikum. Selamat jalan. Inilah keadaan Masjid Nakon Sitamarat. Besar ya guys. Kita berhenti sekejap sebab kita tengah check X2 punya kamera dia punya storage macam mana. Allah, dia tengah function lah guys. Kalau korang nak lepak, boleh lepak kat sini. Tapi baik-baik, takut roboh. Di rumah lama guys. Tapi unik cantik. Okay, tadi hujan, so dah cerah sikit. Kita kat mana ni sayang? Yang sebenarnya abang ni dia dah buat salah. Dia tinggalkan memory card yang baru beli guys. Ini memory card kita orang ni dah penuh. Daun pisang. Ya. Jadi kesalahan tu kita letak pada abang. Okay, dah tak tahu dah nak buang video yang mana ni. Daripada Seven Nation punya video dah kena buang. Kita sekarang ni menuju ke ferry Menuju ke hatimu. untuk ke Koh Samui. Sekarang ni masih siang lagi. Kalau malam ni berseram juga guys. Kan baby kata kalau ada air kan jadi tak seram. Sebab baby kata dalam kehidupan you yang paling seram dan menyeramkan adalah Baby. guys, kita dah sampai. Alhamdulillah, ngam-ngam kita sampai. Ngam-ngam timur lah. Sampai ferry pun dah ada. Selalunya kita kena tunggu kan. Okay. Alright, tu abang tengah beli tiket. Saya memori tiket tak cukup ni. Aduh. Cuaca cantik guys. So kita naik ke atas. Kita
Boleh makan mi segera ke. Lapar ya? Oh, lapar. Guys. Okay. So kita selalunya kalau kita pergi berjalan, kita orang tak check in lagi. Kita orang nak share dengan korang macam mana kita nak dapat hotel jadi murah. Ya. Okay, nanti sampai baru kita orang bagi tahu, okay? So sekarang ni kita memerhatikan bukan apa panggil? Apa ayat tak betul lah. Hello. Okay, Weh. Alright, okay, cuba perkenalkan tempat. Abang Koh Samui, Ya. Koh Samai, Yeah. Koh Sakoi, I know this one what? Koh Misai. Koh Misai. Okey, Bapa, Nyonya, Aboy, Amoy, daripada KL kita dah ke Koh Samui. Dahsyat lah. Pertama dah keluar. Awak dahsyat bila nak sampai awak dahsyat. Musim ia Datang. ke Aduh. Mu dok pandai lah. Mu nak nyanyi dok pandai. ke apa? Keindahan Ciptaan Tuhan di wajah. yang terbentangan, makhluk Tuhan bermesra-mesra. Mesra ke tidak? Mesra ke tidak? Kita bina lirik hancur. Aduh. Sayang okey? Kita selalu stay dekat Shaweng Beach. Di situ kita balik hotel, kita makan dulu. Kalau ramai selalu kita tapau. Tapi kita pergi tengah belum orang masuk ramai. So korang boleh tengok ni. Bang Dul Hot Pan. Korang ingat ni je, Abdul, Bang Dul. Halal ya, halal food. Okay. So kita nak makan. Makan dia pun sedap, asli, harga okey. Nanti korang cakap belum cuba, mana tahu Ustaz, sebab kita orang selalu makan. Okay. Makan. Boleh? Kita makan dulu, okay? Kita tengok abang nak order apa, menu. Kita pun. Sayang nak makan apa? Abang mesti ambil peluang minum yang manis Yes. Ya. Yeah. Kalau tidak kat rumah? It's ramen. Dah sampai. Ni adalah bilik kita untuk hari yang pertama. Right. Itu dekat tempat bar dia lah. Okay. Itu pool dia.
adalah hotel pertama kita. Malam tadi kita dah tidur. Kita nak pindah sebab jauh sikit lah daripada ni town. So agak susah untuk kita berdua. Abang kesian kat abang lah. Dia nak cari makan agak susah. Depan ni ada tempat makan tapi Tak halal. Tak halal. Okey, kita jenis yang tak mungkin awal-awal. Kita dah sampai destinasi baru kita pergi sebi hotel lah. So hari ni kita nak tukar hotel sebab kita nak cari yang dekat dengan halal food lah. Okay, alright. So let's go. Let's go. Kita dah packing barang semua balik semula. Motor pun dah kotor. Okay. Tu dia. Motor abang memang tak bagi cuci lah. Alright. So kita nak bergerak dah. Kamera saya ni problem pula. Aduh, hai. Hari kedua di Kota Boy, so kita nak ikan makan dulu. Kita tukar hotel sebab kita nak cari hotel yang berdekatan dengan 7-Eleven dan juga halal restaurant. Rizat jatuh. Dia dah tongkat motor. Dia dah nanti dah. Dia dah habis. Dah? Abang. Ui, rapat hati tu. Abang dia tengah check motor. Dia tahu isteri dia clumsy. Saya dah rasa dah saya belum tongkat. Tapi dah tolak dah tongkat tu tadi. Dia tombang jatuh cantik. Macam tu. Macam saya. Ni kedai halal food. Okay. Kat sini memang famous lah. Faria halal food, this one. Okay. Ni dia. So banyaklah stiker rider-rider yang dah ada kat sana. Okay. Penuh dah stiker. Ni stiker siapa ni? Ni si korang punya dia kan. Tu dia. Okay. Okay, so dia ada sup-sup. Okay. So dia ada sup-sup. Abang dia nak buat stiker yang terbaru. Tu dia guys. Ni baru masak. Okay. So korang boleh order ni makan dengan nasi. Ada juga lauk-lauk yang ada. Okay, korang boleh cari Faria halal food. Okay. Ni dia. Kita orang selalu share saja. Siap letak. Kena ada ni. Sup-sup panas ni. Walaupun panas. Okay, tengah cuaca panas kita tengah makan yang panas. Kita orang kena ada. Kalau makan kena ada Telur dadah wajib. telur dadah wajib guys. Barusan. Sambal belacan. Kat sini yang famous dia adalah sup tulang dia. Okay.
untuk isteri, untuk tak nak jadi penat, kita angkat tangan dia tadi. Sebab selalunya kita ada assistant. Pembantu. okay. let's go check in. Alright, kita tanya dulu sebab abang ni hotel mana-mana pun dia lebih kepada parking. Dia kena ada guide jaga motor dia lah. Okay, hotel ni nearby town. Dia memang dalam town saja. Got so many halal food here. Okay. Yes. Swimming pool. Yeah. This number 1. Alright. Ni swimming pool dia guys. Okay. Dia ada 2 swimming pool. Okay. Kat sini dia tak terlalu ramai. Tak ramai. Kan? Okay. Private lah. Privacy. Dia yang tempat party yang budak-budak pergi tu belah kanan kita orang ni. Yang jenis yang kalau tak tidur yang okay. Dia so kita pilih dulu. Oh, style. Welcome. Nampak guys. Check on the left. Oh. Okay. On the left. Alright, can sure. Okay, this one small room. Okay, ni small room. So kat tepi ni dia macam apa? Resort, chalet. You see inside? Okay, see inside. Guys, besar. Selesa besar, ada bathtub. Pool depan kita tadi yang nampak. Yeah, then I show you a big room. Yes, alright. swimming pool. Yeah. Yeah. Okay, kita orang suka style macam ni. Dia bukan hotel. Kita chalet. Too big to. Okay, harga pun murah. Okay. This swimming pool number 2. Nampak guys, cantik. This, Masya Allah. Sauna, onsen, swimming pool very hot, very cold. Oh, okay, nice. Restaurant and the Nampak guys, depan dia. So, bilik kita dekat dengan pool. Yang ni betul-betul depan pool. Depan pool. Oh, yang ni besar. Ini boleh datang 4 orang. Okay. Agak kalau videographer kita orang ikut, ni lah tempat dia. Atas tempat kau kat sini. Sesuai lah dengan diri kau. Okay. Alright. Nampak? Tak ada beza pun. Beza RM50. Okay, so bilik dia senang kan? Beza RM50 je. Okay, depan kita ni adalah pool. Allah bagi rezeki, ya Allah. Okay, sebenarnya cara-caranya, we take this one. Okay, cara-cara dia sebenarnya simple je. Kan kita nak share dengan korang kan, macam mana nak dapat bilik murah. Kita orang prefer datang. Datang. Sebab kalau bukan peak, kalau bukan musim yang sibuk, korang sebenarnya boleh minta kurang dekat dia orang. So dia orang akan bagilah dalam RM50 satu hari. Kalau ada 3 hari dah 150. Tapi untuk kita orang, bagi kita orang 150 tu amat bermakna. Mungkin ada orang lain dia tak kisah sangat kan. Okay, ni ni dia punya ni sauna. Ni pool panas. Okay. Allah bagi rezeki sayang. Alhamdulillah. Syukur. Okay, sekejap lagi kita pergi tu lah laut dia. Right. Baby. Mana-mana yang small room, ni small room dia. Pun cantik juga. Ni semua bawah Semua room standard. 200 standard. Okay. Abang dia akan cari style macam ni lah. Kita orang resort ni. Okay. Happy nak? Happy. Sebab dia kena angkat barang, dia kena bawa turun barang. Penat. Ni dah sampai hotel. Happy nak? Okay. Guys, ni yang motor kita akan sewa. Kita saja pilih merah sebab Rizal punya favorite colour merah. And name and room number sini. Berapa ringgit ya? 350 baht. Dalam RM30 RM35 RM40 lah. RM40 je. Okay. So kita kena check dulu. Selalu abang akan check lah. Okay, kita kena make sure no accident. If anything happen, takut nanti kita pula kena kan. Guys, kat sini memang superb. Air dia tadi air pasang, laut hijau. Tadi dia kalau petang-petang sikit ni dia dah surut, air dia bertukar colour. Are you happy? Dulu kita pergi cawan kat sini ke? Are you happy?
Duduk kat sini ke? Duduk kat sini juga. Kita kat sebelah sana. Sebelah sana tu. Jernih ya. Dia tengah hari tadi lagi jernih. Woohoo. Sedikit kata-kata berenang. Cubalah berenang. Pantang dua kerat. Kalau nak senang, kena pandai berenang. Itu dia. Ya, saksikan konsert kami. Sama-sama yang di depan. Hazza wa makudan la makudan wa inna ilaihi rabbina maqalbun. Itu dia. Kalau nak pijak kat mana dulu? Takkan saya nak kena pijak kaki awak. Dia bila holiday dia kena mengada guys. Okey. Let's go. La 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 la. Amboi, suka sangat kau ni. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sejalan. Hey. Tak boleh lah. Awak kalau lirik awak feel lah. Tak terror lah. Aduh. Okay guys. Jom. Nak tunjuk kat korang. Hotel kita orang ni depan ni je dah market. Okay. Bandar ni city. Ni bandar. Sebab kenapa kita orang selalu duduk kat sini? Sebab tu keluar ni je ada farmasi, ada tempat makan. Nampak oh. So tempat pelik-pelik apa dia. Tapi cuma jangan buat perangai pelik. Okey. Kita orang punya hotel ni berdepan betul-betul dengan Central Samui. Ni kedai makan senang. Ni. Okey. Kau nampak tu? Sudah? Nampak tu? Ni betul-betul depan ni kan. Ni Central Samui. Malam ini kita punya. Hey. Malam ini kita goyang dalam mimpi. Kita menang dari hati. Malam ini kita punya. Malam ini kita punya. Yang malam ni mana ni sayang? Umi M depan hati kita ni. Kalau pilih kereta ni biasa. Malam ini Makan tu. Dia pasar. So ni lah salah satu ferry kalau kita nak naik dari sini. boleh ke? Dia ada dua, ya. Apa nama tempat dia? Ni lah, Boput. Boput raya. Boput dah. Kiri yang. Itu kita tengok sini ya? Ya, Boput guys. Hari ni pernah kat sini. Lebih macam Ni paling dekat lah. Syam lah sayang. Semua kenangan bersama dengan you, I ingat. I gitu. Kat sini. Okay, ni tempat lepak dia. Okay. So, kita datang siang dulu nak tunjuk kat korang. Okay. Nanti malam, lain pula. Ni kat tempat api-api tu. Ni dia. Alright. Ni ada orang main api-api yang tu malam. Holiday Inn Boput. Okay, kita tunjuk korang swimming pool dia. Jenis yang memanjang. Tada! Kalau bawa family anak-anak, bolehlah duduk dekat sini. Alright. Driver! Ni driver saya. Driver!
How much na? How much? For you free lah. Come. For you free? Free. Why free? Lah you 50. Oh, okay na. We go now na. Okay, Let's go. let's go. Ni pasal dia. Tengok apa yang? Tahu lah. Go. Party guys, party. Mansar Samui. Pak Ong. Ni belah Bopun. Okey. Belah Bopun ni dia lebih cozy, relax. Tapi laut belah kita cantik lagi yang. Ya. Hotel ni pasir dia warna pink. Tu dia. Tapi kat sini malam meriah lah. Ya. Yang party people bolehlah duduk kat sini. Tak silap saya nama dia Social apa dia? Social Hotel. Ni kat sini. Tu dia. Don't know things that I want to say, just don't coming alright. Tripping words, you got my head swimming, don't know where to go from here. Tenang ya. Kalau dia tak peak season, dia tenang. Sayang tenang. Yes, Dia tenang waktu bila? Baby tidur. Time tu saya tenang. Tapi kalau dia jaga, saya senang. Macam mana? Kalau dia terjaga dari tidur, saya senang. Sebab? Senang lah, kita banyak berborak. Oh, lah. Kanan. Kanan? Ikut. Salah kanan. Depan. Okay, kita berhenti kejap. Kita isi minyak. Betul ke ni? Minyak ni? Betul. This one gas gasoline. Gasoline ya? Ya. Oh. Yeah, don't worry, I take care of you nah. Yelah guys, tengok botol dia terkejut tu. Oh, this one, right, I know. This one, I know, don't worry. No, you just want I'll accept it. There you go. I bought from the beef one. Ya Allah, sedap. Masya Allah. Ni boleh beli lagi ni yang kalau lapar. Alhamdulillah. Sedap. Allah bagi sedap. Ni semua orang beratur dia nak pergi tengok main api. Okay, ini cara-cara kita nak kemas beg lah. Kita ke? Ya. Macam mana tu? Saya sebenarnya tengah bekerja ni. Tapi saya akan tunjukkan cara nak loading barang lah. Loading barang ya. Sebab bukan saya tak nak buat guys. Abang dia tak bagi. Okay? Abang lebih tertib dari saya. Lebih kemas semua benda. Kalau Eliza pakai barang nanti botolnya akan bertingkat-tingkat dia. Tak muat. Macam lagu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Okay, jadi abang yang akan letak semua barang. Sebab saya pernah susun barang sendiri. Saya masukkan je bag. Saya tonyoh-tonyohkan dia ke dalam dengan tak sabarnya. Okay, lalu wire pun putus. Ketika itulah wire kesabaran abang pun jua putus lah. Cuaca dia kuat. Dia sepatutnya masuk wrestling ke. Kalau dalam wrestling, I sesuai jadi apa? Siapa? You Dalam wrestling Roman Reigns. Abang sebut terlalu lama, saya tak berapa ingat. Saya hanya tahu sampai level Undertaker je.
Guys. Wah. Cantik ya. Tu dia. Ya Allah. Oh, insya-Allah cantiknya. Nice view. Yeah. Dia style camping guys. Dia akan tunjukkan tent. Alright. So, ni tempat perjalanan dia. Dekat sahaja. Dengan bilik. Alright. So, okay. Sayang. Okay. 1, 2. Orchid, guys. See? Ya Allah, insya-Allah cantiknya. Very big and beautiful. Yes. Okay. Ni style tent guys. Nampak tu? Nice. Okay. Alright. Ini boleh muatkan 4 orang. Ui, ramai ni. Nampak tu? Okay. Ini dia punya tempat lepak TV. Depan dia. Cantik, nice, very nice. Your key, sorry. Okay, your sorry. Key is over here. Alright. Thank you. So your key is over here. Alright. If you would like to open, Wi-Fi or Wi-Fi? Okay, just connect. Just connect. Kita tengok ni belakangnya ada apa? Buat iPhone lah. aircon have the 2 here, but for the here is only fan. Ya Allah, insya-Allah cantiknya. 2 room have. Guys. So if you would like to, for the coffee and water will be here. We provide for. Boleh lepak kat luar ni. Yang suka camping. Okay. Yang jenis suka camping dengan anak-anak, jangan risau sebab ini untuk husband and wife. Whatever which room we If choose. Okay. we fight, we stay one. There's 2 bedroom, 2 bathroom as well. Oh. So inside the cabinet here, you will have the sleepers as well and bathroom. Very good. Nice. And we also provide you a mosquito spray for the Oh. bathroom. Ya, itu dia How to guys. on the fan? Already? Oh, okay. Ini bilik anak-anak ataupun kawan-kawan. Okay, nampak oh. Siap dengan kerusi Would you dia. like to close the light also this one? Okay. Dia ajak main cak-cak lampu ya. Here, remote. Okay, good. Okay. Okay, thank you. Setting up, you can contact us anytime by WhatsApp. So there's our WhatsApp number. Thank you. Alright. Thank you, man. Thank you. Okay, kat luar ni andai kata kalau sesiapa bergaduh ya dengan pasangan masing-masing, tak perlu check in jauh-jauh, luar pun ada, belah kanan ada, belah kiri pun ada. Okay, ini katil dia. 7 orang, 8 orang Fantastic pun guys. ada. Ya. Bila ni diorang dah upgradekan untuk kita. Sebab dia tahu right on Elizad diorang datang. Dia dah upgrade kan daripada 1 bilik kepada 2 bilik. So saya harap saya dengan isteri saya tak bergaduh lah. Kalau tak dia seorang sana. Taklah pula seorang sini, seorang sana. Ha? Tu. Kat luar? I takut kalau nak tidur jauh-jauh. Kurang-kurang I kat sini. Tapi kat luar sana. Tapi insyaAllah kita tak gaduh kan. Kita bermesra-mesra. Makhluk Tuhan berbesra. Mesra. Musim ia Datang. Keindahan Dia cuba hafal lirik tu. ciptaan Tuhan. Hijau yang terbentangan, makhluk Tuhan bermesra-mesra. Okay, mesra ke tidur. Alright, itu dia. Jom kita nak ready mandi pool. Alright. Guys, mesti korang tertanya-tanya kan mana toilet dia kan. Okay, toilet dekat belakang guys. Wah, klasik kan toilet dia punya setup. Macam cerita Tarzan lah. Wah, fantastic lah. Ni untuk yang penggemar yang jiwa camping kan. Ni dah ada setup dia. Menarik. Glamping. Ni glamping guys. Kita mandi pool dulu lah saya. Okay, kita kalau camping, glamping sambil ride. Ini dia makanan kita. Siap eh? Kita dah beli siap-siap, senang. Tambah-tambah tent dekat sini memang wow betul, cantik betul. Okay. Favorite Elizad. Okay, ni favorite saya. Saya akan letak dengan terus paru masak dan juga telur rebus. Ni kira Lemak makan ayam. tengah hari lah. Ini makan tengah hari kami ya. Petang? Makan Burger, petang kita burger. Burger. Okay, burger. Malam baru Mana? ni lah Mana? Malam baru Ni. ramen. Ramen. Boleh lah. Okay. Ni air favorite abang lah. Saya punya dia apa? Tadi air yogurt tapi dia dah minum haus sangat ni. Okay, so siap-siap lah kena bawa ais. Okay. Tapi jangan risau sebab diorang ada
Ya, itu dia. Fish, guys. Okay, kita makan dulu ya. Lagi kita nak shimming. Tapi memang betul cantik betul sayang sini. Dia boleh dapat bawah 200 lah macam tu ya. Nampak cantik. Kita santai-santai. Family memang tempat yang terbaik lah. Ke sana lah. Okay. Okay dia. Nampak tu. Besar ya. Nampak dia. Sangat dia. So korang boleh tengok itu adalah bilik-bilik dia. Itu adalah bilik-bilik yang ada. Okay. Masya Allah. Cantik betul. Okay. Ni dia. Kita duduk kat mana sini? Okay. Boleh santai-santai. Okay. Ni. Abang dah La ilaha illallah. Kenapa yang? So dia cakap ada gelap, so saya kena pakai banyak. Yang orang tak pakai banyak lah. Orang pakai sikit je lah. Supaya muka tak gelap. Sayang. Yes. Dahsyat. Kita sampai punya tak boleh lah. Hebat lah. Aduh, lelaki aku. Oh lah, Masya Allah. Berbelang yang muka. Oh. Tapi abang kata, rider tak perlu fikir. Gelap. Gelap Janji jangan masa depan golap dia cakap. Yang sejuk ke? Panas? Sejuk ke panas? Ada juga yang tergolek ni yang. I suka lagu Jamal Abdillah. Hidup ini indah, alhamdulillah. Oh, dahsyat. Lagu Jamal Abdillah satu. Kau kekasih awal dan hati, kekasih batin dan zahir. Tempat tan kita orang duduk tu. Ni dia guys. Masya Allah, cantik insya Allah. Okay. Sini dia privacy sikit lah. Kita daripada Kuan Resort Hotel Samui, kita nak ke Kopangan. Alright. Kita kena ikut Hard ring. Kita kena ikut naik Raja Ferry Pier dekat Raja Ferry Pier sebab Raja Ferry Pier ni saja yang boleh transport motor. Kalau ferry lain tak boleh, cuma penumpang saja. So kita kena ke Raja Ferry Pier, lebih kurang dalam 20 km, 24 km. Ya, 24 minit sahaja. Okay. So mungkin kita akan cari makan halal food dekat sebelah sana lah. Sekarang ni kita gerak luar. Okay, so let's go guys. Thank you personal assistant, person come back. Dia ada 2 ferry. Kita tanya dulu satu-satu lah Okay, jom ya. Oh, apa tu? Ni air favourite ni guys. Dia akan menghilangkan haus. Zero fat, halal mah. Halal lah, halal. Okay. Dia rasa masam-masam. Ayo guys. Okay. Sambil dia membersihkan usus. Ada. Panas betul. Tak boleh komplain abang cakap kalau panas. Sebab ini jalan yang kau pilih. Alhamdulillah sedap betul. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Benar. Sedap.
Tak apa, slowly. Lepas tu kena pusing balik jalan belakang tadi tu. Kita lalu. Okey. Boleh. Tak apa, kita ni kan pengemara, tak apa. Tak ada masalah. Paling kuat kita tidur dalam hutan je. No problem, okey? Sekali mati macam mati. Sangat kita tanya dia. Kita orang ni tak keluar-keluar daripada kawasan hutan, guys. Map salah, way salah, dia bawa pergi mana-mana. Okey, don't worry. I dah jumpa kawan Bibi. Kawan Bibi akan tolong kita, okey? Siapa kawan yang sebut yang dalam hutan yang? Sawadikap. Gana? Kapun ka alahai kau. La ilaha illallah. Kau main main. Okey, dia kata jalan sana. Dia dah tolong lama tu. Okey. Hai. Dia cakap macam mana? Dia kata pergi sana, belok kiri, belok kanan, terus jumpa traffic light, terus. Check lah betul-betul. Okay, you tengok map, saya tengok Waze. Yeah, Okay? okay. Alright. Bismillah banyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca doa perjalanan ke tadi nak Baca. berdekat? Okay. Tapi I kan ikut I punya GPS. Okay. GPS saya ni tak betul lah. Dia kau makan ke apa? Akulah tu GPS je. Dia kau makan ni. Okay. Kita dah kelewatan sebab tadi kita orang sesat. Okay. So kita tak dapat meneruskan dari ni daripada Samui. Kita tak boleh pergi ke Pangan. Jadi kita terus keluar balik ke Donsak. Kita pergi ke Nakhon Si Thammarat. Yes. Okay, Nakhon Si Thammarat kita nak tunjuk korang jalan yang cantik. View dia memang wow. Apa nama tempat Bi? Ada? Kanom. Nakhon. Nakhon View apa? Yang atas. Nakhon Viewpoint. Nakhon Viewpoint. Kat situlah laluan motor yang rider-rider selalu berjalan lah. Yeah. Okay, so kita berehat dulu dekat tempat ferry. Tak ada orang. Sejuk Ada lah. aircon. Sejuk, ada aircon. Tak boleh panas ke? Yeah. Woi, gelap tu. Yeah.
Orang kalau makan selalunya keluar daripada jetty ferry tu, kita akan makan kat sini ada tempat halal guys. Okay. Dia dekat dalam Waze dia tak ada, tapi korang kena tengok daripada Google. Dia. Dia dalam 5 minit je pergi Raja Ferry tu. Ni. Muslim food. So korang kena tengok ni. Ni dia, sebelah dia tu PTT. Saya tak boleh nak cakap sebabnya dekat dalam Waze dia tak ada. Korang kena pergi kat Google, tulis halal food nearby Raja Ferry. Okay, alright. So kita nak makan. Selalu rider-rider akan makan kat sini lah. Alright. Abang dia tampal yang baru ni. Hello, Assalamualaikum. Betul lah biasa. Dia ke depan ni. Takut habis. Mau jadikan mati dalam. Cuba abang. Betul lah atas tu. Boleh dia?